orang yang mana buat binaan ataupun menanam sekalipun, bila tuan tanah kata kamu harus cabut tanaman ni ataupun binaan ni, maka dia cabut tanpa ada pembebasan. Kerana tak ada hak. Itu perkataan dia, tidak ada hak bagi penceroboh. Tegas. Tegas lah. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton TV Per TV. Kita kembali dalam segmen Per TV Podcast. Untuk topik kali ini, kita nak bincangkan mengenai satu topik yang boleh dikatakan cukup panas. Topik yang kita telah lama kita suarakan sebelum ini, iaitu mengenai isu pencerobohan tanah dan juga pembinaan rumah ibadat secara haram. So, pembinaan rumah ibadat secara haram ni boleh dikaitkan sebagai satu pencerobohan jugalah, sebab dia dibina di atas tanah yang bukan milik mereka, dibina tanpa kebenaran mereka. So, isu ni ada setengah orang cakap dia sebagai isu yang sensitif, ada yang kata isu ni melanggar hak agama. So, itu yang kita nak bincangkan, kita nak ceritakan kenapa perkara-perkara ini perlu diperjelaskan dengan lebih lanjut supaya kita tahu apakah pertukan undang-undang, apakah boleh dikatakan sebagai ketetapan agama bagi setiap agama di Malaysia ini, kenapa kita ada undang-undang yang perlu dipatuhi. So, untuk saya teruskan lebih lanjut, bersama saya di studio Peti Podcast hari ini ialah Tamim Dahri, seorang aktivis tanah yang sangat aktif menyuarakan mengenai isu ini, dan seorang lagi yang merupakan seorang pakar tanah, Muhammad Azlan Abdul Rahman. So, Assalamualaikum dan terima kasihlah kerana sudi meluangkan masa bersama Peti Podcast pada hari ini. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana menjemput. So, okay, kita start dengan Tamim dulu kan, sebab Tamim ni selalu boleh dikatakan sangat aktif. Saya rasa nama Tamim ni orang kata start kenal bila isu mengenai kuil di Kuala Lumpur tadi yang masih melibatkan tanah Jekyll, dan sejak pada itu orang dah mula mempertikaikan macam mana boleh ada rumah ibadat di atas tanah yang bukan milik mereka. Dan of course ada orang kata berperang di dua pihak lah. Yang belah ni kata ini tanah mereka, yang belah ni kata kuil ni dah wujud sudah sekian lama. Tapi saya tak nak fokus kat isu tu saja, sebab saya nampak isu ni sebenarnya dia dah meleret. Tapi apa yang saya boleh katakan, isu pencerobohan tanah, pembinaan rumah ibadat secara haram ni sekarang ni dia dah orang kata dah makin jelas kelihatan di negara ini. So mungkin Tamim boleh jelaskan sebenarnya kenapa Tamim begitu bersemangat nak menceritakan isu ini sampai satu tahap ada gerakan di Facebook, betul? Untuk orang kata mengajak orang ramai mendedahkan lokasi-lokasi pembinaan rumah ibadat haram ini. Okey, terima kasihlah. Sebelum tu saya nama sebenar saya memang Tamim Dahri. Sebab ada yang kata macam saya menggunakan nama nickname kan. Dan juga saya menunjukkan muka saya yang sebenar lah dalam perjuangan ni. Pada bulan 4 yang lepas tu, kisahnya saya ni kalau boleh katakan saya ni nobody lah. Tak ada siapa kenal kan, bukan seorang yang orang cakap subject matter expert lah dalam tanah, dan juga bukanlah saya seorang yang berkecimpung dalam dunia NGO dah lama. Saya seorang yang mana memang daripada cakap tak ada tempat lah kan, bukan daripada institusi mana-mana pun, tapi disebabkan kesedaran sebenarnya. Sebagai rakyat biasa kita ada kesedaran dan kita ada suara yang mana kita boleh gunakan. Jadi bulan 4 hari tu kita digegarkan lah dengan mula-mula sebenarnya daripada rentetan isu Era FM kan. Kalau boleh saya sebut sini lah, Era FM ni apabila dia disalahfahamkan berkenaan dengan penggunaan ataupun diorang ada sebut pasal well tu kan, well. Jadi kesan daripada situ 3 orang DJ tu dipanggil ke Kuil Batu Cave untuk meminta maaf lah. Saya tak tahulah sama ada pihak kuil ataupun pihak Era FM yang minta ketiga-tiga DJ tu untuk pergi minta maaf. Tapi dari segi kita punya pandangan daripada orang-orang yang rakyat dah, daripada orang Islam sendiri, kita rasa benda tu tak perlulah. Sebab itu lebih kepada salah faham pun. Dan memang kita tahu memang dia lebih kepada nak miming ataupun dia nak tiru kepada sambutan siapa nama Miki tu kan. Miki adik-beradik dengan Jojo tu.
Dia buat entrance punya dancing tu kan. Dia lebih kepada tu. Dan memang dia salah faham. Tak perlu sampai dia minta maaf. Selepas pada tu, saya pun masih lagi masa tu belum ada kesedaran lah. Selepas satu lagi kes Kuil Jekyll. Jadi Kuil Jekyll ni bila Datuk Feroz keluarkan hasrat untuk cepatkan pembinaan, segerakan pembinaan masjid di atas tanah milik mereka lah, satu keluarga, untuk bina masjid yang telah yang telah diwasiatkan ataupun dipesan oleh ayah dia, dan mak dia sendirilah yang minta untuk cepatkan. Jadi pembelian, kita tahulah pembelian tanah tu, saya tak tahu apa detail dia dari segi tarikh. Pembelian tanah tu berlaku apabila pihak DBKL ataupun kerajaan menjual tanah tu kepada syarikat Jekyll. Jadi mungkin syarikat Jekyll tak tahu kewujudan binaan haram tu kan dekat atas tanah dia. Jadi bila nak buat pembinaan terpaksa usir sebab tak ada ruang yang cukup untuk bina masjid seluas tu kan. Jadi dekat situ pihak, saya sebutlah pihak kuil, secara kolektif lah kan, memanggil ke semua orang-orang yang berkaitan untuk mencabar keputusan bukan mahkamah sekalipun, hak kepada tuan tanah. Kan kita tahu dia mencabar hak tuan tanah tu supaya mereka tak diusir, dan juga kalau diusir sekalipun mesti ada pampasan tanah ganti. Jadi kita nampak dekat sini satu ketidakadilan bagi saya. Satu ketidakadilan. Apa yang terjadi dekat Malaysia ni? Adakah satu orang yang mana buat kesalahan, kita bagi ganjaran atas kesalahan dia? Itu tak logik bagi saya. Benda yang tak logik dalam, kalau kita tanya budak tadika, budak sekolah pun rasa macam takkanlah contohlah budak sekolah kita nak ajar dia datang lambat, kita bagi duit pula kat dia. Kan? Kita bagi pujian kat dia. Tak boleh, dia kena rotan. Kena rotan. Anak kita sekalipun kan mencuri 2 orang, ada kita sanjung dia, belanja dia makan tak ada, kita akan denda dia untuk jadi pengajaran. Jadi apa yang terjadi, saya nampak penceroboh diberikan ganjaran. Kan, benda ni memang bagi saya memang tak logik di akal. Kalau pendengar boleh komen kan. Memang benda ni tak logik di akal. Hatta apa sahaja hujah diberi pun kita tak boleh nak hadam lah. Kan, otak kita tak boleh nak hadam. Dan bagi saya jangan normalisasikan benda ni. Apabila kita cuba untuk bersikap tak apalah kan. Kita orang Melayu ni memang biasalah dengan perkataan tak apalah kan. Biarlah, apa nak jadi tak apalah, nanti Allah balas. Ataupun apa lagi, tak apalah, dunia ni milik diorang kan, kita dekat akhirat nanti. Susahlah macam tu. Sebab dunia ni jambatan akhirat kan. Dunia ni bukan tempat untuk kita buat apa saja, biarlah apa nak jadi. Sebab kita ada, dunia ni tempat kita menanam, akhirat tempat kita menuai. Itu untuk yang permulaan lah. Tapi itulah bila kita cakap pasal isu normalisasikan, tapi saya rasa itulah sebenarnya yang perkara kita nak bincang hari ini. Sebab realitinya itu yang sudah terjadi. Sebab saya rasa kenapa saya sebut pasal kuil di Kuala Lumpur yang berkaitan dengan tanah Jekyll tu, sebab saya rasa di situlah permulaannya isu ni makin makin berkembang. Orang dah start perasan, rumah ibadat haram ada di sini. Dan saya kena jelaskan jugalah, rumah ibadat haram ni merujuk kepada pembinaan rumah ibadat semualah, bukan satu agama saja, semua di atas tanah yang bukan milik mereka. So itulah yang masuk haram. Bukan kita nak kata dini agama ni haram. Itu bukan hak kita untuk cakap benda tu, walaupun kita ada ajaran kita sendiri kan. Sebab saya bukan sebab bila kita cakap pasal benda ni, kadang-kadang ramai ada certain orang dia akan twist apa kita cakap, kononnya kita ni menindas agama ni. Saya rasa itu bukan isu dia. Isu dia sekarang ni, tanah tu bukan you punya. Kita sebagai orang Islam kita tahu kalau ini bukan tempat kita, bukan tanah kita, tak boleh kita bina masjid di sini. Kalau kita bina, kena akur dengan arahan untuk dirobohkan. Saya rasa benda tu logik. Undang-undang pun ada. So tu saya nak tanya kepada Azlan pula. Azlan, mungkin boleh ceritakan sikit daripada aspek undang-undang tanah, dari segi aspek penguatkuasaan. Sekiranya berlaku pembinaan sama ada rumah ibadat atau apa-apa binaan di atas tanah secara haram, bukankah penguatkuasaan sama ada PBT, pejabat tanah atau sebagainya mempunyai kuasa untuk datang robohkan je? Macam mana tu? Okey.
rumah ibadat ni dia selalunya yang buat secara haram ni atas tanah kerajaan lah. Kalau tanah milik, contohnya rumah, tiba-tiba dia tukar jadi rumah ibadat dia, itu melanggar syarat, itu pun binaan haram juga tu. Walaupun tanah sendiri. Tanah sendiri sebab kalau rumah dia punya dalam zoning dia dan juga syarat tanah tu sendiri dalam undang-undang kanun tanah negara cakap itu kategori dia perumahan. Rumah atau bangunan tiba-tiba ditukar kepada rumah ibadat. Itu pun akan menyebabkan dia punya syarat itu dah lari lah. Dah lari, itu pun jadi binaan haram. Selain daripada dia bina secara haram di atas tanah yang bukan dia punya, dia tukar syarat daripada rumah kepada rumah ibadat dia pun, itu pun haram juga. Sebab nak dapat, kalau dia nak buat, dia kena dapat kebenaran daripada pihak berkuasa tempatan lah, PBT kan. So kalau dia buat, barulah dia dapat legalize kan, baru dia boleh buat lah. Tapi selalunya takkanlah dalam satu kawasan perumahan tiba-tiba dia buat rumah ibadat dia. Sebab rumah ibadat ni selalu dia dah locate kan, dia dah lokasikan kat mana nak buat. Dia tu maksudnya siapa? Pihak berkuasa pihak berkuasa negeri lah. Dia punya town planning ke, dia dah tahu dah mana dia nak letakkan rumah ibadat. Dia takkan duduk simply dalam kawasan perumahan. Ya, betul. Kadang-kadang demografi. Perancangan bandar dia tengok demografi. Berapa peratusan kaum tu, berapa peratusan agama tu. Kalau kita rasa bahawa kewujudan tu melebihi bilangan daripada sepatutnya, maka itu tetap tak di bawah perancangan bandar. Kalau kita orang Islam memang ramai lah. Kata negara Islam kan. Negara Islam orang Melayu ramai. Jadi logik lah di akal kita bahawa setiap taman mesti ada masjid. Bukan masjid, surau. Paling kurang. Dan satu mukim dia ada masjid. Tapi untuk agama lain ataupun kaum lain yang minoriti, tak sepatutnya bilangan tu melebihi daripada masjid dan surau. Situ dia punya point. Saya minta maaf mencelah lah. Tak betul. Baguslah kita nak faham juga isu ni kan. So balik pada isu penguasaan pula. So bila dah dikenal pasti sebagai satu pembinaan haram, tidakkah tu bermaksud sama ada PBT, kalau saya salah betulkan PBT ke pejabat tanah boleh datang cakap ini binaan haram, robohkan atau pindah sebelum kita yang buat benda tu. Macam mana proses dia? Kalau dia buat di atas tanah yang tanah kerajaan, kerajaan boleh bagi dia notis untuk pengosongan tanah tu lah. Ini maksudnya macam warning lah. You keluar sendiri. Tu dia bagi notis untuk dia keluar sendiri. Sebab binaan bawah PBT. Tanah bawah pejabat tanah lah. So itu ada dua punca kuasa yang berbeza. Soalnya kalau macam binaan haram, pihak berkuasa tempatan, majlis, dia akan buat untuk perobohan. Dia dapatkan perintah mahkamah untuk merobohkan binaan haram. Tapi kalau pejabat tanah, dia buat pengosongan tanah. Faham. Itu ada dua terma lah. Jadi public kena faham lah kan. Pejabat tanah punca kuasa lain, PBT punca kuasa lain. Pengosongan dan perubahan. Ya. Jadi kalau macam pejabat tanah, dia selalu dia akan buat bersekali dengan majlis untuk clearkan binaan yang dibina di atas tanah-tanah kerajaan ni. Dia akan buat satu notis pengosongan bila kosong, dan terus dia akan bersihkan kawasan tu lah, dirobohkan binaan. Sebab apa? Sebab pejabat tanah ni dia tak ada mesin, dia tak ada jentera untuk bersihkan tanah tu. Jadi dia akan minta tolong daripada majlis perbandaran kan untuk bersihkan kawasan tu. Sebab dia sama-sama agensi kerajaan negeri, dia akan bertindak sekali untuk bersihkan kawasan tu. Tu punya. Sebab kita faham lah. Kita ni bukan ada ilmu betul. kekuasaan. Tapi tak apa, sebelum saya teruskan soalan Encik Azlan, sebab saya ada banyak lagi soalan nak tanya ni sebenarnya. Tapi saya nak balik kepada Tamim juga. Sebab kalau Tamim, mestilah Tamim ingat, sebab benda ni baru ni Esko Kerajaan Selangor ada mengeluarkan satu kenyataan, YB Fahmi Ngah, cerita pasal 3 rumah ibadat haram di Petaling Jaya. Yang mana kita pergi melawat tadi kan. Yang mana dua adalah Kuil dan satu lagi adalah Good Wara saya. So kita pergi tengok, tinjau, dan secara tu terang bila saya lalu situ, saya tak akan sangka pun itu sebagai rumah ibadat haram sebab dia buat cantik, nampak kemas, nampak ada bangunan tu sangat besar. Saya ingat ni mungkin siap berpagar lagi. Siap berpagar, tapi saya tak nak lah, sebab saya tak nak lah buat sebagai saya tak nak buat persepsi ke atau conclusion. Tapi apa yang saya perasan bila saya lalu,
sekali pandang saya boleh macam, mungkin saya boleh tersalah faham. Oh, ni mungkin orang punya tempat kot. Saya jalan je tanah lah. dia kan macam Sehinggalah keluar statement tu, baru saya faham. Oh, ini rupanya pembinaan haram ni. Pembinaan haram ni bukan, again saya tegaskan, bukan saya nak kata agama Hindu ke atau Sikh ke apa. Saya nak cakap pembinaan itu dia buat secara tanpa kebenaran. So bila Tamim datang dan Tamim jelaskan kenapa Tamim bantah pembinaan sedemikian, dan kita telah buat pun artikel di TV punya berita portal. Dan kalau Tamim perasan lah, adalah beberapa komen yang menyerang individu seperti Tamim ni. Antara komen, kalau saya boleh recall apa dia katakan, kenapa orang seperti Tamim nak menyebuk di tanah ini, Jaiz pun tak bising. Itu yang dikatakan, Jaiz pun tak bising. Diorang pun tak ambil tindakan. So mungkin Tamim boleh komen jugalah kepada individu yang komen tu. Saya sebenarnya kalau ikut podcast, saya rasa sejam pun tak cukup, 2 jam tak cukup nak cerita benda ni lah. Tapi saya cuba jawab soalan secara ringkas lah. Pertama sekali, kita negara kita dari segi perlembagaan kan, perkara 3/1 kan, 3/1 mengatakan bahawa Islam agama persekutuan. Jadi Islam agama persekutuan tu kita kena faham betul-betul. Betul-betul maksudnya bukan dari segi kita punya dalam hati kita sendiri, bahkan dari segi pengamalan, syiar, binaan sekalipun. Kita kena sedar bahawa ini negara Islam. Ada yang cakap negara dah tu bertukar dah, tak. Sebenarnya negara kita masih lagi negara Islam. Jadi satu perkara yang kita rasa, macam mana kita nak bagi tahu pada semua rakyat bahawa bila tadi soalan balik tadi? Saya dah lagi pula. Dia mendakwa lah. Dia kata kenapa Tamim nak menyebut pasal agama lain. Bukan pasal agama. Pasal sebab tanah tu katanya milik Jaiz. Okay. Kenapa kita yang tidak terlibat dengan Jaiz nak menyebut isu ni? Berbalik tadi. Sebab dia banyak rumah ibadat haram dia banyak. Mengikut data daripada JKPTG yang saya dapat bulan 4. Lebih kurang 400-500. Ini kuil saja. Belum lagi Gurdwara dan sebagainya. Itu baru yang didaftar, yang kita dapat tahu. Belum lagi yang betul-betul kita betul-betul pergi ada site operator, pergi tengok satu-satu tempat. Belum lagi. Jadi saya spesifikkan kepada isu ni kan. Untuk isu ni sahaja, kita orang Islam kan, saya sebagai orang Islam, saya ada say dalam benda ni. Saya ada hak untuk saya bercakap. Sebab saya orang Islam. Kalau satu hari nanti saya duduk dekat PJ kan, saya pindah kat PJ, saya tak tahu kan, berpindah kan dah, duduk kat PJ, maka kalau saya mati dekat PJ, saya akan dikuburkan dekat PJ S4 kan. Saya tak minta untuk kubur dekat Ulu Langat, jauh. Sebab saya dah bayar khairat kan, dekat masjid contohnya, maka saya akan dikuburkan dekat PJ S4 kan. Jadi hak saya kan, hak semua orang Islam bahawa itu tanah kami. Bukan tanah Jaiz sebagai sebagai pengawal dan juga Maiz sebagai penyelenggara. Tapi dari segi belakangnya adalah orang Islam berhak atas tanah tu. Tanah perkuburan Islam. Itu bukan soalan ni bukan kepada saya. Soalan ni kepada Jaiz. Kenapa Jaiz tak buat kerja? Sepatutnya orang tu sendiri, walaupun dia bukan orang Islam, dia maksudnya mempersoalkan tindakan saya sebagai orang Islam yang menyebut dari segi tugas Jaiz. Sepatutnya kamu tanya Jaiz. Kenapa tanya saya? Sekarang ni kerja Jaiz. Saya bukanlah kata saya nak override kerja Jaiz, bukan. Tapi sebab Jaiz tak buat kerja dia, Jaiz saya terpaksa tegur Jaiz. Sebab kalau kita tak tegur kemungkaran, apa yang berlaku pada negara kita kan? Kan, kalau saya sebut hadis ini, memang semua orang tahulah, mara'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kan, kita nak jadi iman yang selemah-lemahnya, kita memang bolehlah tengok, kita benci setakat tu je lah dalam hati ya. Tapi ada pendapat beritahu, saya tak tahulah, dari segi saya pernah dengar lah, kita benci pada maksiat dia tu bukan benci yang biasa-biasa tau. Benci seolah-olah macam kita geram, kita sedih, kita menangis punya benci kan. Kalau saya tak nak sebut pasal ni, tapi nak cakap macam tu lah, kita punya reaksi kepada benci kepada kemungkaran. Jadi sekarang ni saya menegur Jaiz kerana kapasiti saya. Menegur, saya tak ada hukum Jaiz. Saya tak ada kuasa, saya tak ada tangan. Dalam hadis begitu pasal tangan kan, kuasa. Saya tak ada kuasa. Saya menegur Jaiz supaya menggunakan kuasa dia. Supaya dia menggunakan tangan dia untuk mencegah. Dan itu memang hak dia, dan itu memang kerja dia. Dia ada unit penguatkuasaan, dia ada unit tanah kubur,
Jadi pada hari kejadian, selepas saya tahu, sebenarnya saya nak cerita jugalah sebab banyak background story kan daripada ni. Bulan 4 tu saya terima daripada JKPTJ ataupun Exukir Negeri Selangor. Dia punya data tu. Jadi data ni memang data yang memang tidak boleh disangkal lagi lah. Data yang datang daripada crowdsourcing, yang saya dapat juga daripada crowdsourcing, daripada PM dan sebagainya. Saya selalu cross check lah dengan iPlan, dengan MyLot dan sebagainya. Memang kita tahulah. Lepas itu kita dapatkan warta, kita dapatkan hak milik tanah. Kita akan dapat tahu melalui satu persatu kan. Tapi yang ini saya dapat secara pukal data ni. Dan saya tengok secara pukal ni kan, saya lambat untuk tahu. Sepatutnya bulan 4 lagi saya dah utarakan benda ni. Tapi saya lambat tahu sebab saya tak letak. Sebab saya bina tanahmelaya.com. Lepas tu saya laykan saya punya data atas tanah, atas map, atas plan. Baru saya nampak. Kan? Jadi pada masa sekarang lah baru saya ada kesedaran. Saya sendiri ada kesedaran untuk menegur JAIS. 3 minggu lepas kan. 3 minggu lepas saya pergi ke unit tanah kubur bersama dengan 2 orang kawan saya. Kita terus jumpa dengan PIC dan kita cakap benda ni. Sebenarnya unit tanah kubur dah sebenarnya dia dah tahu. Tapi saya cakap ni tak tahulah kan, minta maaf lah. Kita punya mindset ni, maksudnya kita kata tak apalah. Balik tadi lah, kata tak apalah, tunggu tanah kubur sebelah penuh lah. Kan? Apa lagi? Tunggu tanah kubur sebelah penuh. Tunggu ini daripada pernyataan daripada Eksku Agama sendiri. Tunggu jumpa tanah yang sesuai sebagai tanah ganti. Maksudnya itu adalah pampasan kepada penceroboh kan. Jadi saya sebagai rakyat pergi jumpa tu, dan hasil daripada perjumpaan itu adalah itu. Bukan benda tu membaik ataupun dapat dibaiki, malah dia akan jadi lebih teruk. Memberi peluang dan memberi pengajaran, memberi presiden kepada seluruh penceroboh dekat luar sana. Cerobohlah tanah, maka kamu akan dapat tanah ganti. Dia macam bagi galakan lah. Dia bagi galakan. Betul. Satu saya perasan, sebab macam saya cakap tadi, dia berbalik kepada isu yang berlaku di Tanah Jekyll tu juga, yang di Kuala Lumpur. Sebab macam saya punya logik mudah je. Saya bukan against mana-mana agama. Tapi kalau kamu dah bina secara tanpa kebenaran, bina secara haram, just aku je lah dengan undang. Sebab kita sebagai umat Islam, kita akan aku. Dan macam saya balik cakap tadi, saya bukan nak serang serta agama. Kita pun ada tengok berita yang mana dikatakan sebuah masjid dibina secara di atas tanah yang tanpa kebenaran telah dirobohkan, dan kita nampak reaksi begitu ramai orang-orang Islam macam marahlah juga. Marah tu bukan apa? Marah tu sebab bukan sebab kita nak kena robohkan masjid tu, sebab diorang marah ni sebab bila isu agama rumah ibadat melibatkan agama lain tidak mendapat ketegasan seperti itu. Double standard lah. Itu yang orang marah tu. Dan saya lupa pula masjid tu kat mana. Tapi apa bagi saya, kalau dari segi yang kena bayar pampasan, Masjid Long Pongsu. Kalau Masjid Perobohan dengan kata dekat Dengkil sendiri, bukan Dengkil, dekat Hulu Angat kena robohkan separuh. Dalam tempat. Tapi point dia, saya punya pandangan macam ni. Walaupun masjid tu diarahkan untuk dirobohkan, saya pun cakap okay, tak perlu bagi pampasan pun, sebab korang pandai-pandai bina kat situ kan. Bagi saya benda ni dikena fair. Semua agama kena sama. Betul. So balik kepada soalan pampasan tu pula. Itu yang saya nampak dia punya cancernya pada isu ini. Apabila wujudnya satu sikap macam nak jaga hati semua pihak, semua agama. Bagi saya nak jaga hati tu tak salah, tapi jangan sampai nak jaga hati mereka yang melanggar undang-undang ini. Itu yang saya nak tanya pandangan dua-dua lah. Macam isu pampasan ini, adakah dia memang termaktub dalam undang-undang itu sendiri atau macam mana sebenarnya? Okey. Kalau state land tu, tanah kerajaan, memang sebenarnya tak ada pampasan pun. Memang tak ada pampasan. Kalau pengambilan tanah, macam satu projek dia buat pengambilan tanah, ada rumah ibadat kan. Paling tinggi pun dia bagi ex gratia lah nama dia. Pampasan tu dia sebut dalam masa pengambilan tu ex gratia, sagu hati lah. Tapi sagu hati tu pun sebenarnya kita kena tengok lah. Kalau dia betul-betul sah, valid, bolehlah kita bayar. Tapi kalau dia memang tak berdaftar, dia memang haram, takkan kita nak bayar kan. Tapi itu pun ada isu jugalah bila ada campur tangan orang politik. Kadang benda tu tak memang haram, tapi nak dibayar juga kan. Nak dicari tapak ganti. Kenapa kita perlu cari tapak ganti sedangkan dibuat secara haram?
Tapi itulah macam yang dekat baru ni PJS 4 tu kan. Dia buat cantik-cantik. Memang kalau kita nak invest satu tempat, mengeluarkan modal yang banyak, kita akan pilih lah tempat tu, tanah kita. Bukan ni tanah orang lain. Kan? Ini tanah tu bukan tanah dia. Lepas tu dia sanggup keluarkan duit beribu, puluh ribu, ratus ribu untuk buat binaan yang bukan atas tanah dia pun. Jadi bila nak buat penguasaan, dia nak minta tanah ganti, nak minta pampasan. Jadi ni sebenarnya tak betul. Dan orang politik pun kalau dia rasa takut pula kan, dia rasa takut hilang undi contohnya, jadi dia buat sesuatu yang di luar daripada normal. Itu pun jadi masalah juga. Kita macam penjawat awam selalunya dia akan ikut arahan dia. Kalau tak terima arahan, dia biarlah. Contoh ada setengah rumah ibadat ni, dia bila kita tengok, bila dia orang bawa satu isu tu pergi ke peringkat atasan Exco untuk buat perobohan, dia punya alasan tak nak buat sebab apa? Tak ada projek. Tunggu projek. Ada projek baru kita robohkan. Jadi sebelum ada projek, rumah ibadat nak makin besar. Bukan dia stagnan je. Bukan dia akan tambah. Tambahlah rumah Tok Imam dia, tambah rumah dia Tok Bilal, siap dia kan. Jadi bila dah banyak, dah besar, nak buat enforcement susah, nak buat penguasaan tu. Tapi yelah orang politik kan. Enforcement satu hal. Tapi kalau balik pada cerita pampasan, silap-silap kena bagi pampasan lagi besar. Betul lah. Sebab dia dah meluaskan dia punya empire. Dia pula simpan resit pula dia punya pembinaan tu. Kita kena fikir lah. Kalau dia bukan buat atas macam kita lah, curoboh tanah. Kalau kita nak buat binaan, kita takut sebab duit kita dah laburkan modal kita kat situ kan. Tapi mereka ni dia buat selamba lah. Dia buat ikut suka dia kan. Sebab dilindungi oleh orang politik. Orang politik ni konon-kononnya takut undi. Itu pun masalah. Tapi itulah macam isu-isu tanah ni kan, penglibat ahli politik ni satu hal pula. Tapi macam kalau saya nak bagi saya punya, orang kata apa, saya punya pendirian saya, mudah aja. Walaupun kita tahu tanah tu dikategorikan sebagai tanah terbiar pun, itu tak bermaksud kita boleh suka-suka hati bina. Sebab tu kat sini saya suka ambil contoh apa yang berlaku di Negeri Sembilan. Sebab di Negeri Sembilan dia ada istilah tanah adat yang mana dia telah bagi pada orang di sana lah. Tapi apa yang saya respect sangat pasal tanah adat, apa kerajaan ini, just for the record, saya bukan nak puji PH ke BN, ini tuan tepi loh. Tapi saya puji pendirian kerajaan negeri di Negeri Sembilan ni ialah apa yang mereka buat. Mereka tahu isu tanah adat ni semakin kritikal, yang mana majoriti kawasan tanah adat ni semakin terbiar. Tak tahu nak buat macam mana. Dan dia punya pewaris pula dah semakin ramai. Tak boleh nak trace. Susah sangat trace. Tapi apa kerajaan ni buat ialah dia tahu memang susah sangat nak dia tak nak tanah jadi tanah terbiar. So dia terpaksalah berjumpa dengan dia punya, orang katakan dia ada macam dia punya luak semua ni, dan dia berbincang. Betul. Daripada kerajaan ambil tanah ini, so why not dorang jadikan sebagai tanah pertanian yang mana keuntungannya akan dikongsikan bersama. So kerajaan boleh bangunkan tanah tu, keuntungan dapat diberi kepada pemilik tanah ni walaupun mereka tidak mahu usahakan. Betul. Mereka hanya perlu berikan amanah saja kepada kerajaan atau kepada sesiapa yang mahu bangunkan tanah itu. So bagi saya ada win-win situation. Kerajaan dapat dia punya KPI dia, pemilik tanah atau pemegang amanah, sebab tanah adat ni dia tak istilah pemilik, dia lebih kepada pemegang amanah. Dia pun dapat keuntungan, dan pemaju tanah tu pun dapat dia punya share keuntungan juga. So semua pihak yang terlibat, semua dapat, orang kata, kemenangan, dan semua telah memberi persetujuan. Bagi saya isu ni tak apa. So walaupun nama je tanah adat tapi dibinakan sebagai tanah pertanian, bagi saya itu bagus. Memang bagus. Tapi lebih pada aspek moralnya ialah kerajaan dia tidak melanggar hak pemilik tanah itu. Dia cari satu-satu siapa pemilik tanah ini supaya dapat kebenaran untuk dibangunkan bersama. Tapi balik pada isu pembinaan rumah ibadat atau pencerobohan ini, dahlah you masuk tanah tu tanpa kebenaran. Kalau ada yang buat keuntungan, macam saya petik direct lah, macam isu di Rauk, kebun durian tu. Keuntungan you sendiri cukai tak payah. So cukai tak payah. Untung atas angin lah. So kalau rumah ibadat ni macam mujurlah macam Islam, kita dah tahu apa beza halal dan haram. Betul. Walaupun kamu cakap kamu nak buat ni untuk solat, tapi
atas dasar haram tu pun dah memang tak diterima. Yalah. So kita tahu benda ni kita punya foundation kita, asas kita. Sebab tu kita tak boleh mencubur tanah sesuka hati. Tapi itulah isu dia sekarang ni. Kalau Tami nak sambung apa cakap silakan. Saya bukan orang yang autoriti dalam agama lah. Tapi saya dapat dari satu hadis ni daripada satu orang alim lah. Yang bagi saya baca je lah, saya tak perlu nak hafal kot matan ni kan. Berkenaan dengan larangan papasan kepada penceroboh. Daripada Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki daripada kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dua orang lelaki telah bersengketa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebidang tanah. Salah seorang daripada mereka menanam pohon kurma di atas tanah itu, sedangkan tanah tersebut milik orang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan bahawa tanah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan baginda memerintahkan orang yang menanam pohon kurma supaya mencabut tanamannya. Baginda bersabda, tiada hak bagi akar yang zalim tanaman yang ditanam secara zalim. Saya bukan orang yang boleh syarah hadis lah. Tapi kalau dari segi maknanya ataupun dari segi fahaman secara generalnya, berkenaan tidak ada hak orang yang mana buat binaan ataupun menanam sekalipun. Bila tuan tanah kata kamu harus cabut tanaman ni ataupun binaan ni, maka dia cabut tanpa ada pampasan. Kerana tak ada hak. Itu perkataan dia, tidak ada hak bagi penceroboh. Tegas lah. Tegas lah. Kalau dia ada hak, maka kita akan bagi pampasan. Itu masuk ada hak. Tapi disebabkan dia tiada hak, ni saya kata, tapi ni dari segi agama lah kan. Benda ni common sense kan. Kita nak cerita pasal hadis-hadis, dalil-dalil, matan-matan dan sebagainya, itu cuma menguatkan hujah. Sebenarnya hujah ni hanya common sense kan. Benda yang semua orang tahu tapi orang tak boleh amal. Saya tadi dalam perjalanan tadi sebenarnya berbual jugalah kan dengan Tuan Azlan ni. Kita ada satu penyakit tau. Kita orang Melayu, saya sebut orang Melayu lah. Orang Melayu ni ada satu penyakit yang kena buang lah kan. Kita sebenarnya dididik dengan ketakutan tau. Kan? Kita dididik dengan ketakutan. Pelik tu. Macam mana tu? Daripada kecil kita selalu, mak ayah kata pasal hantu, jangan pergi sana ada hantu. Kan? Nanti hantu colik. Kan? Itu didikan. Kan? Dia bukan sekadar satu gurauan sebenarnya. Itu didikan yang ditanam dalam kita punya kepala otak kita, dalam kita punya minda kita, bahawa ada sesuatu benda, lembaga yang berkuasa selain daripada Allah. Yang patut kita takut selain daripada Allah. Itu yang dididik. Sedangkan salafus soleh dulu diajar ataupun dididik supaya takut kepada Allah. Kan? Dalam khutbah pun ittaqullaha haqqa tuqatih kan. Jadi kita dididik dengan ketakutan. Ketakutan ni bukan sahaja hantu. Saya relate dengan isu sekarang ni, kita takut kepada binaan haram. Saya orang Melayu sebab saya tak nak racist, tapi saya sebut juga kita takut untuk cross cerita berkenaan ataupun isu berkenaan agama lain dan juga bangsa lain. Kita tak nak sentuh agama dan bangsa lain walaupun mereka melakukan kesalahan. Jika kesalahan tu dibuat oleh bangsa kita sendiri, kita sangat ekstrim. Kadang-kadang saya boleh cakap ekstrim lah. Bukan sahaja berani untuk menyatakan bahawa itu salah kamu, walaupun di sama bangsa Melayu kita cakap itu salah kamu, dan kita ekstrim ke arah tu. Kita sampai satu tahap kita mencari-cari kesalahan saudara seagama kita. Mencari-cari tau. Saya boleh cakap macam tu. Sedangkan apa yang dituntut adalah kita bersangka baik kan. Dalam Islam saya tak cakap agama lain. Sesama orang Islam kita dituntut bersangka baik. Ada caranya. Bila kita tahu benda tu kemungkaran, kita kena tegur dia. Macam tadi juga. Tapi untuk agama lain dan bangsa lain, kita bersikap bukan sahaja ni, kita takut. Kita dididik dengan ketakutan. Jaga keharmonian. Itu yang saya hadapi sebenarnya bila saya bermula daripada bulan 4 lepas. Semua lapisan masyarakat saya utarakan benda ni. Saya boleh sebut pesilat. Minta kita orang Melayu tak habis kita letakkan tanggungjawab ni kepada NGO seperti Pekida. Saya boleh sebut sini Pekida. Kepada pesara-pesara askar dan polis. Yang mana mereka tak terikat dengan kerajaan. Mereka tak terikat dengan apa-apa sahaja dasar kerajaan. Mereka orang yang mana dah bebas. Hatta golongan macam ni pun mereka kata dengan saya, kamu tak boleh buat apa. Kamu seolah-olah macam nak cakap, kamu kena redha je lah.
Dia cakap dengan saya ni, yang saya lagi lah tak ada apa. Nak kata kalau pesilat mana-mana ajak saya sparring, saya tak sampai 1 minit dah kecundang. Saya tak ada apa-apa, belakang saya ada apa-apa ke, belakang saya ada mana-mana orang penting ke, orang besar ke, tak ada. Saya memang betul-betul totally zero lah. Kan? Tapi bila saya jumpa dengan orang yang mana dia ada kapasiti, dia ada kekuatan, yang malangnya mereka suruh saya, mereka didik saya dengan ketakutan. Kan? Bekas pesara polis, bekas pesara askar, mereka kata tak boleh buat apa. Sedangkan benda ni jelas untuk kita lawan dan juga kita nyatakan. Paling kurang kita suarakan. Malangnya suarakan pun kita tak mampu, apatah lagi kita nak lawan. Tamim, boleh cerita sikit pasal apa tadi? Yang cerita pasal Tanah Malaya, portal Betul, Tanah Malaya. So apa benda Tanah Malaya ni sebenarnya? Apa fungsi dia? Okey, saya nampak kebelakangan ni wave untuk menceritakan tentang isu rumah ibadat haram ni makin perlahan. Makin orang kata apa, dah tak ada sambutan lah daripada audiens ataupun daripada netizen. Jadi saya fikir pada hari tu, macam mana boleh saya buat lah? Kan, sebenarnya dah memang dari dulu, masa saya bulan 4 tu, banyak tim saya buat. Tim IT, tim untuk bertindak dari segi perundangan, tim dengan orang-orang tanah, saya ada lah. Dan juga ada saya tak dapat apa-apa bantuan, minta maaf lah saya sebut lah. Saya tak dapat bantuan yang saya perlukan berkenaan dengan sistem ni. Sepatutnya dah buat lama dah. Dan memang bagus kita buat awal. Orang nak report, tak ada tempat yang sesuai untuk simpan data, untuk simpan segala report kan, berkenaan perkara ni. Jadi baru-baru ni saya fikir saya dah tak boleh tunggu dah. Saya kena keluarkan duit saya sendiri kan. Tapi taklah mahal pun hosting ni, beli domain je pun kan. Jadi zaman sekarang ni ada ChatGPT, ada istilah vibe coding. Kita boleh code walaupun kita tak ada. Saya ni ada jugalah faham berkenaan dengan front end, back end, database dan juga server kan. Saya faham perkara tu dan saya cuma tanya ChatGPT apa yang saya perlu buat. Dan hasilnya saya dapatlah buat secara minimum viable product lah kan, untuk Tanah Melaya ni. Saya dapat domain Tanah Melaya ni pun secara kebetulan lah. Kan, sebelum ni saya pilih nama Tanah Mas sebab apa, Tuan Azlan dia punya status Facebook tu Tanah Mas. Saya pun tanya kan, Tanah Mas ni apa maksud dia? Maksudnya tanah tu berharga lah kan. Dan kalau kita tengok dekat Kelantan sekarang ni, banyak emas kan. Isu tanah emas ni. Kerajaan negeri. Memang dia berharga. Tanah ni sangat berharga. Kalau kita tahu dari segi ekonomi, tanah ni bersifat scarcity. Dia terhad. Keperluan kepada tanah makin meningkat. Tetapi kapasiti ataupun tanah tu sendiri adalah terhad. Maka dia satu benda yang memang berharga. Sangat-sangat berharga, lebih daripada emas. Jadi saya pun kebetulan daripada tanahemas.com, tiba-tiba saya godek name chip tu, jumpa Tanah Melaya. Memang kebetulan lah. Dengan izin Allah dapat tanahemalaya.com. Dan saya develop dalam 2 minggu je. Ada kawan yang tolong. Dari segi back end, saya buat front end. Saya banyak tanya orang lah. Saya tanya orang yang pakar dalam GIS. Saya tanya nak guna apa, leaflet. Ada yang kata guna QGIS, ada yang guna ArcGIS. Dan sekali saya jumpa Leaflet.js. Saya settlekan semua berkenaan dengan peta, punya landing page. Dan memang saya punya hasrat, dan juga Encik Azlan, Tuan Azlan, kita nak ke arah supaya kita dapat satu pengumpulan data secara kolektif lah. Bukan sahaja daripada site yang data yang tadi JKPTG SK tadi, malah crowdsourcing daripada rakyat. Mereka boleh key in data binaan haram sekitar mereka masuk dalam tanahemalaya.com, dan kita boleh sahkan, cross check dengan iPlan dengan MyLot, dan mana-mana lagi portal yang kita boleh check dari segi status tanah dan sebagainya, dan kita akan sahkan lah, letak dalam Tanah Melaya dalam map. Jadi ke arah mana, memang kita ada vision ke arah supaya semua tanah ni kita dapat pelihara, dari segi tanah negara juga tanah bangsa lah, tanah Rizab Melayu. So saya assume bila dah cross check untuk tahu sama ada binaan tu haram atau tidak, siapa yang akan bertindak? Akan ada laporan ke macam mana? Kita dah letak dah button untuk report lah dalam tu kita ada button CISPA. Tapi saya tak nampak lah. Saya boleh katakan sepanjang kita dah buat grup. Saya tak sebut lagi pasal grup binaan haram ni kan. Yang saya dipanggil MCMC tu. Asalnya
saya nak letak nama rumah ibadat haram dibina di mana hari ini. Terlalu banyak report dan terlalu banyak request untuk masuk. Mungkin 100,000 yang dah masuk, yang request 200,000 mungkin dalam masa 2-3 minggu je. Jadi pada masa tu memang kesedaran wave semua tinggi lah kan, orang nak melawan dan sebagainya. Saya dipanggil MCMC minta saya turunkan. Saya masih melawan keputusan tu. Tapi akhirnya MCMC bawa benda ni ke Meta lah. Meta turunkan beserta dengan report-report lain lah, evidence lain diturunkan. Maka saya punya langkah pada masa tu pun terhenti. Kan? Apa tadi soalan tadi? Saya ni melalut. Pasal Tanah Melaya. Tanah Melaya juga kan. Report maksudnya report tadi. Jadi dalam grup tu sendiri, kita memang kalau kita tengok banner tu, binaan haram dibina di mana. Sekarang ni saya nama grup yang baru yang dia punya members pun baru 6,000 saya nak banding dengan 100,000 itu. Banner tu kita dah buat tindakan yang betul. Buat aduan di kita bagi portal lah, sama ada PBT ataupun SISPA. Lepas tu ambil gambar koordinat lah, dia punya cara-cara dia. Jadi kebanyakan masa tu orang hantar aduan kepada SISPA, kepada PBT, kepada pejabat tanah. Tapi malangnya respon yang kita dapat dan orang PM saya sampai satu tahap, status dekat SISPA ataupun status dekat report tu adalah selesai tau. Tapi depan mata masih ada lagi binaan tu. Jadi dekat mana penguatkuasaan kita kat negara kita ni? Adakah kita cuba untuk berlepas tangan secara kolektif? Kita tak sebut mana-mana agensi, semua agensi berlepas tangan daripada bertindak. Kita tak nak sampai satu tahap rakyat yang bertindak. Dan benda tu sebenarnya dari segi agama pun agama larang kita buat benda ni. Dan memang ramai orang tegur saya, jangan didik follower saya untuk bertindak sendiri. Memang saya tak pernah didik pun. Itu kalau dia buat, itu bukan hak dia lah, itu dia punya keputusan sendiri. Yang saya itu punya pasal lah kan. Kalau nak masuk ke dalam ke apa. Saya hanya buat kesedaran saja. Dan memang ke arah intonasi saya, nada saya, posting saya, hantaran saya ni memang lebih ke arah pendidikan supaya jangan takut. Yang tadi pendidikan supaya takut kan? Supaya jangan takut. Bertindak mengikut kapasiti. Cakap pasal tindakan, saya sebenarnya ada satu soalan agak tricky lah untuk Tuan Azlan kan, kalau nak boleh jawab. Sebab saya bukan apalah, ini tiba-tiba saya terdetik nak tanya. Jangan orang fikir negatif lah kat saya. So bila orang cakap pasal tindakan ni, saya assume perbuatan khianat lah, datang menghancurkan ke apa semua itu. Tapi kalau ikut fahaman saya mengenai tindakan khianat ni, dia lebih pada merujuk pada sama ada kepada harta yang memang milik seseorang. Macam contoh kalau saya datang ke kereta Cik Azlan ni, saya calahkan, itu kan perbuatan khianat. Tapi kalau Vandalism. macam pembinaan vandalism semua itu, kalau pembinaan haram ini, adakah undang-undang sama boleh terpakai sebenarnya? Ini agak tricky lah. Macam mana kita nak orang tu dah ceroboh. Seorang ni tak puas hati, macam contohlah dia tak puas hati kan, dia datang dan dia pergi ambil tindakan sendiri. Adakah itu boleh kategori sebagai tindakan khianat sebenarnya? Tapi kalau dalam undang-undang tanah, dia tak terpakai lah. Sebab itu lebih kepada kanun kesesaan kan. Bawa polis pula. Jenayah vandalism kan. Jadi pejabat tanah dia macam tu, dia tak boleh buat apa lah. Sebab dia memang tak cover dalam kanun tanah negara lah, undang-undang untuk tanah kan. Tapi untuk undang-undang lain mungkin ada lah. Macam undang-undang yang berkaitan dengan polis ke. Itu mungkin mereka boleh buat tindakan. Mengganggu ketenteraman awam. Lah, benda-benda. Tapi bagi saya lah kan, benda tu boleh fight lagi. Tapi bukan saya nak menghalalkan. Tapi kalau kita masuk ke mahkamah, kita boleh nyatakan apa kita punya justifikasi, apa sebab kita buat. Contoh pasal kalau dia sendiri sebagai pemilik tanah kan, itu saya tak nak sentuh lah, itu atas dia punya hak. Kalau dia nak lawan, boleh lawan kat mahkamah. Penceroboh pun boleh lawan. Kita tengok siapa menang. Apa? Untuk saya tengok benda ni, nanti saya akan interview sama peguam pula. Kita tanya macam mana dia like peguam jenayah kan. Dia mesti lagi tahu. Bukan apa, sebab kadang-kadang benda-benda ni saya terfikir juga kan. Sebab saya bukan apa, sebab kadang-kadang bila saya pun follow Facebook semua, tengok komen-komen. PTV pun kita ada laporkan. Macam contoh itu hari
saya rasa tahun lepas kan awal tahun ni saya tak ingat yang pembinaan, bukan pembinaan, sorry. Ada satu keluarga ni, dia duduk di atas tanah jaiz secara haram. Menyebabkan tak boleh nak bina masjid di Dengkil. Saya lupa nama kampung Dengkil rasanya. Yang itulah yang baru ni. Yang baru juga kan? Saya lupa pula. Ketua kampung Dengkil. Ya betul, yang ketua kampung pergi viral kan benda tu. Dan rasanya dia dah keluar dah pun. Tapi memang apa yang Tamin cakap tu betul lah. Sebelum dia nak keluar, dia macam dia memohon. Saya ada recording dia. So tak ada orang nak boleh cakap saya tipu. Saya ada recording yang dia memohon supaya kalau nak kita orang keluar ni bagilah tanah ke apa. Dan saya tak setuju benda tu. Tapi saya tak adalah cakap depan muka dia sebab time tu memang penuh. Polis ada, pejabat tanah ada, PBT. TV datang? Semua ada. TV datang. Tapi saya hanya datang untuk tengok je lah sebab media pun ada. Sebab kami tahu benda ni tengah kecoh. Tapi to be fair, saya tak tahu pun polis semua akan datang sebab saya hanya ketika benda ni kecoh, saya cari nombor ketua kampung tu. Saya pergilah. Pergi-pergi punya polis pun dah ada. Tapi saya tengok dari jauh sebagai media kan, tengok je lah apa yang berjadi semua. Dah hujung-hujung tu barulah saya dapat interview individu yang menceroboh itu. Dan saya tanyalah dia semua. Tapi to be fair, dia ada certain benda yang jawapan dia bagi saya agak adil lah juga. Sebab dia memang dia tidak ada rumah, dia tidak ada tanah. Rupanya dia duduk di atas tanah tu sebab macam dimaklumkan supaya duduk di situ. Itu dia punya defense lah. Dan perkara ini telah disahkan oleh pihak berkuasa. Memang sebab time ni ada macam kekeliruan antara JAIZ dengan PBT kata tak saya, dan antara JAIZ dengan pejabat tanah. So tak tahu, tapi dia nak kata dia duduk atas tanah tu sebab dia dapat kebenaran daripada pihak yang tidak sepatutnya lah memberi kebenaran itu. Tapi ending dia dah keluar dah pun. Saya tak tahulah dia dapat papasan atau tidak. Tapi yang penting dia dah keluar, projek pembinaan masjid tu sudah dimulakan. Which is 2027 apa Ustaz? 2027 apa? Ketua kampung kata 2027 JAIZ akan mula buat pembinaan. Yalah. Point dia maksudnya progres ke arah nak bina tu dah boleh. Dah boleh bincang lah. Boleh dah. So saya tak tahulah, saya tak tinjau balik sama ada dah bina pagar ke tidak. Tapi apa yang saya boleh sahkan, dia punya tempat rumah dia punya kandang kandang kambing semua tu sudah dirobohkan. Reban ayam semua dah dirobohkan. Saya jadi saksi lah, saya nampak semua tu berlaku. So apa yang saya cuma nak cakap kat sini, saya pun dah melirik juga sebenarnya. Apa yang saya cuma nak cakap kat sini ialah bila isu tanah ni kan, bila dia penguatkuasaan tu lambat, dia mendatang satu persepsi sebenarnya. Tadi pada awal-awal podcast ni saya tanya Tuan Azlan, apakah hak penguatkuasaan daripada segi pejabat tanah, PBT, dan Tuan Azlan pun dah jelaskan PBT macam ni, pejabat tanah macam ni. Tapi sekarang ni saya nak tanya pasal persepsi pula terhadap pihak berkuasa ini. Sebab bila mereka lambat ambil tindakan atau tidak ambil tindakan langsung, orang akan assume benda-benda yang negatif sahaja. So mungkin Tuan Azlan boleh explain kat situ lah, macam mana persepsi ni boleh diubah supaya masyarakat atau netizen tidak ada sangka buruk pada pihak berkuasa ni. Okay. Kita tengok struktur organisasi kat suatu negeri lah kan. Kita ada Menteri Besar, kita ada Esko, bahagian politik lah. Lepas tu di pejabat tanah ada DO, di majlis ada YDP kan. Macam DO dengan YDP ni, dia punya punca kuasa dia, apa-apa punca kuasa yang dia nak buat satu tindakan tu, dia kena dapat blessing, dia kena dapat consent, dia kena dapat kebenaran daripada Esko, daripada Menteri Besar untuk menjalankan kerja. Jadi masalah dia, bila orang politik ni tak bagi, jadi dia tak akan buat. Bila tak akan buat, jadi orang nampak, kenapa pejabat tanah buat tak tahu je kan? Contoh kalau macam binaan haram tepi jalan. Sebab tepi jalan selalunya reserve jalan lah. Reserve jalan state land, tanah kerajaan yang mana kita nampak kosong je kan. Sebab dia zon penampan lah kan. Tapi bila ada satu binaan tu dibuat di tepi jalan, rumah ibadat dibuat tepi jalan, orang nampak, orang mengadu, lepas tu nak ambil tindakan, pejabat tanah lepas tu dengan majlis tak buat apa-apa. Sebab apa? Kata mereka bila dia nak buat satu tindakan, bagi tahu pada Esko cakap jangan buat. Menteri Besar cakap jangan buat. Jadi mereka ni tak boleh buat kerja. Bila tak boleh buat kerja macam tu lah. Sangkut lah. Tu sebab bila orang paling atas tu bagi arahan, orang bawah kena ikut lah. Itu yang masalah tu.
Sorry, saya baru teringat kenapa saya cerita pasal dengki tadi. Sebab tadi cerita pasal tindakan sendiri. So apa yang jadi ialah ketua kampung tu, dia yang viralkan benda tu. Ya, betul. Dia orang tempatan. Sebab rasanya tanah tu, pembinaan masjid tu sepatutnya daripada awal lagi kan. Ya, betul. So disebabkan benda ni dah melirik, saya rasa 7 ke 10 tahun. Saya tak ingat tarikh yang tepat, tapi dah bertahun lah. Dia dah masuk, saya dengar Tok Ketua ni, dia kata dia dah masuk mesyuarat masjid ni, pembangunan masjid ni dah lama. Dan Jais masuk dalam mesyuarat tersebut. Jadi benda ni dia dah katakan mesyuarat bihun lah. Dia marah sebab tu lah. Tak ada apa-apa tindakan. Dia dah tahu dah pencerobohan tu dah lama dah, tapi tak ada apa-apa tindakan. Tapi itulah saya maksudkan, tindakan sendiri oleh rakyat, tapi muncullah tidak ada keganasan di kawasan itu, hanya memviralkan. Dan saya adalah berjumpa dengan beberapa orang ni didakwa dia sebagai penduduk lah, saya tak tahu lah, tapi dia orang yang macam dia meluahkan kecewa. Dia kata apalah you buat viral ni, tak patut lah macam ni. Tapi sebab saya bukan orang situ, saya just dengar je lah. Saya kata, tapi bila saya dengar penjelasan daripada ketua kampung tu sendiri, dia pun luahkan. Macam ni tak viral kan? Kita dah luahkan benda ni, tak jalan. So bila kita ambil tindakan sendiri, mulalah cakap kita ni ekstrim lah apa. Tapi macam saya cakap, bila saya dengar penjelasan daripada kedua-dua pihak, saya punya kesimpulan mudah je. Mujur tidak ada keganasan berlaku di situ. Maksudnya orang tu dah cukup, orang kata dah bersabar bertahun-tahun. Sampai bila kita orang nak tunggu masjid ni siap. Dan to be fair, ketua kampung ni pun cakap, pembinaan masjid ni bukan saja untuk tempat kita orang nak beribadat, bukan saja untuk kita orang solat, tetapi dia ceritakan juga masalah geografi di tempat itu ialah kampung itu selalu dilanda banjir. So masjid tu nak digunakan sebagai fasiliti untuk menempatkan orang-orang yang mana terjejas ni, gunakan masjid ni sebagai tempat sementara lah, macam PPS juga. So itu yang nak dinyatakan. So dia bukan sekadar tujuan agama saja, tapi tujuan untuk pusat kebaikan kemasyarakatan, untuk kebaikan komuniti di tempat itu. Yalah. So bagi saya, bila saya dah dengar dua-dua pihak, saya buatlah kesimpulan, okey, memang patut pun sebenarnya kita kena keluarkan penghuni di situ, penceroboh ini, sebab dia dah menjejaskan keseluruhan komuniti di situ. Tapi itulah macam saya cakap tadi, bila tindakan lambat diambil sehingga ketua kampung kena viralkan benda tu, itulah semua orang serang, polis kena, pejabat tanah kena, majlis daerah kena. Bukannya nak kata pejabat apa nama ni, bukan nak kata ketua kampung ni anti kepada pihak berkuasa. Malah saya ingat lagi, seminggu selepas kejadian tu, saya berjumpa, saya call ketua kampung tu, saya nak tanya dia update semua. Ketua kampung tu sendiri cakap kepada saya, kalau boleh kita jangan siarkan dulu berita, sebab Jais dah keluar statement, bagi masa tempoh sebulan untuk diselesaikan isu tu. So ketua kampung cakap, Jais dah cakap, kita tunggu sebulan, maka kita tunggulah sebulan. Janganlah kita nak, orang kata, nak kecohkan lagi benda ni. Dan itu nak menunjukkan tindakan yang diambil oleh komuniti di situ bukan sebab mereka berdendam dengan agama lain, bukan mereka berdendam dengan orang kata apa nama ni, pihak berkuasa. Balik kepada apa Tamim cakap, dia menegur kemungkaran yang berlaku di situ. Dan akhirnya ending dia kita dapat tengoklah hari ni. Penceroboh dapat dikeluarkan. Berjaya lah. Projek pembinaan masjid tu boleh mula dijalankan, walaupun saya tak tahulah dah bina ke belum. Saya kena pergi tengok balik lah. Tapi poin dia nak kata, matlamat itu tercapai. Tidak ada orang cedera, tidak ada kematian, tidak ada orang kata trauma. Itu je yang kita nak pun. Itu yang nak. Tapi itulah saya cakap, sampai bila orang nak kena tunggu, nak kena sabar ke tahap itu. So betul saya cakap, takkanlah sampai nak kalau tadi Tamim cakap ada 400 binaan haram kan. Takkanlah nak 400 kali viral barulah nak ada tindakan. Itu yang saya rasa benda yang patut diperbetulkan. Boleh saya tambah tak? Kita tengok situasi sekarang, kita kaitkan antara kes pencerobohan tanah dekat Dengkil, masjid, tanah yang digazetkan untuk kegunaan masjid. Untuk tanah perkuburan Islam PJ4 digazetkan pun untuk kegunaan Islam, tapi tanah kubur. Jadi apa perbezaan antara dua kes ni? Saya boleh cakap ada dua perbezaan. Yang satu adalah pada masa kes tanah Dengkil tu, pada masa tu memang wave ataupun orang kesedaran begitu tinggi lah. Sebab netizen kita ni memang lebih kepada benda-benda yang viral kan. Pada masa tu memang viral berkenaan dengan rumah ibadat haram, dan memang penolong ketua kampung pun up benda ni dekat dalam grup itu, grup binaan haram tu, dan semua orang sambut benda ni dan jadi viral.
Saya jumpa dengan Tok Ketua Ketua kata lepas daripada perjumpaan itu kan, Tok Ketua kata kita kena push JAIS. Saya pun esok tu saya pergi ke JAIS. Sama juga macam yang Tanah Kubur ni. Tapi result berbeza kan. Saya pergi ke JAIS, masa tu memang viral dan pegawai-pegawai JAIS dengan pengawal-pengawal menunggu saya dekat depan tu. Seolah-olah macam saya datang dengan ofensif lah. Daripada situ saya menyoal dan juga menuntut 3 perkara. Menuntut kepada laporan polis, tarikh pengosongan, 2 lagi saya lupa, lagi satu lagi. Jadi hasil daripada itu lepas Jumaat, hari tu hari Jumaat, lepas Jumaat JAIS keluarkan kenyataan. Berbeza dengan sekarang ni, data pun benda dah suam-suam kuku dah kan, isu dah suam-suam kuku satu. Yang kedua adalah tidak ada penglibatan ataupun penyuaraan betul ayat tu. Bersuaranya orang tempatan, sama ada ketua kampung, orang tempatan dan jawatan kuasa karya ke, semualah. Tak ada satu orang pun daripada Taman Medan dan Kampung Datuk Harun yang menyuarakan perkara ni. Itu perbezaan dia. Walaupun saya dah pergi ke unit Tanah Kubur JAIS, MAIS, sampai sekarang tak ada apa-apa lagi result yang kita inginkan. Sebab apa? Tidak ada mana-mana orang perseorangan yang daripada Kampung Datuk Harun dan Taman Medan yang menyuarakan benda ni, yang bawa benda ni. Berbeza dengan kes Tanah Dengkil lah. Itu yang saya nak tambah. So dalam isu ni boleh dikatakan bila Tamim yang bersuara, orang akan cakap Tamim ni orang luar lah, orang komuniti setempat pun tak bising. So dalam kata lain, sikap acuh tak acuh, mereka tak peduli kan pasal benda tu. Itu yang menyebabkan pencerobohan ni jadi berluasa. Betul. Tapi itulah untuk Tuan Azlan, saya rasa benda ni dia sebenarnya dia melibatkan undang-undang sivil sebenarnya kan. Sebab bila kita macam, saya rasa bila ada orang kata pertemuan daripada segi, contohlah saya tak nak lah bawa benda tapi dah terpaksa cakap, jadi orang kata pertemuan daripada aspek agama. Sebab agama ni akan cakap yang you agama ni saja nak cari pasal. Tapi bagi saya dia punya garisan, orang kata benchmark dia ialah undang-undang sivil itu. Sebab tu saya balik pada istilah pencerobohan. Pencerobohan ni dah memang tidak dibenarkan dalam undang-undang sivil. So kita buat report dalam peruntukan undang-undang sivil juga. Termasuklah kita report pada pihak polis, pihak PBT. Sebab PBT ni dia pakai undang-undang sivil, dia bukan pakai undang-undang syariah kan. Syariah ni lebih pada pihak berkuasa agama. Dan again saya nak kena tegaskan, undang-undang syariah ni hanya kepada orang-orang Islam. So balik kepada isu pencerobohan ni, bukankah kita dah ada undang-undang sivil untuk kuat kuasa kan? Atau dalam kata lain, kita nak tangani isu pencerobohan ni menggunakan undang-undang sedia ada. Dan saya pernah Tamim tadi dah tengok, saya pernah interview Presiden MCW, sebuah NGO yang melawan isu-isu rasuah. Dia menegaskan sebenarnya isu pencerobohan ni terkait dengan isu-isu rasuah, yang mana pihak berkuasa, tidak semualah, ada elemen rasuah tu berlaku, yang mana mereka tutup mata, buat-buat tak pandang isu-isu ni. Itu yang terjadi, mungkin nak dikatakan pencerobohan ini beliau yang kaitkan lah. Macam contoh di Tanah Raup, dia kata daripada you tumpu kepada isu pencerobohan di kebun durian tu, kenapa you tak tengok sekali, kenapa you tak siasat pegawai-pegawai dalam pejabat tanah atau pegawai-pegawai pejabat daerah? Adakah potensi mereka ni terlibat? Sebab kenapa tidak ada tindakan yang diambil? Sebab macam saya cakap tadi, undang-undang tu dah ada, tinggal nak dikuatkuasakan. Dan bila tidak dikuatkuasakan, pencerobohan ni semakin berluasa. Automatik dia balik kepada isu persepsi tadi saya tanya tadi, penguatkuasaan. Orang akan memberi persepsi negatif. So macam mana Tuan Azlan, apa yang boleh kita buat sekarang ni? Okey, kita tengok pada undang-undang tanah kan. Kita satu state land tu, kita mohon tanah, sama ada kerajaan nak beri milik dan bentuk grant ataupun kerajaan reserve kan. Dalam isu Tanah Kubur ni di reserve kan. So kerajaan negeri dah lupuskan tanah dia untuk direservekan sebagai Tanah Kubur. Jadi Tanah Kubur ni pula patutnya dikawal lah oleh JAIS kan. Lepas tu kalau nak buat penguatkuasaan, pejabat tanah, soalnya dia akan buat penguasaan atas tanah kerajaan state land, yang mana dia belum lupuskan tanah tu. Dalam isu ni tanah tu dah dilupuskan. Dah direservekan kepada JAIS. So jadi sepatutnya tindakan JAIS lah. Sama ada dia bawa pergi court ke, dia buat tindakan mahkamah ke apa, sepatutnya JAIS yang buat. Kalau tidak, buat apa bagi kat dia?
Dan baik bagi pada syarikat ataupun individu. Boleh buat duit. Boleh dia buat duit sama ada selagi belum ada projek kubur, dia boleh bagi sewa. Contoh Ajak macam tu kan. Bagi sewa orang meniaga atas tanah tu. Tapi masalah Jaiz ni, dia bukan buat apa-apa pun. Dia biar je. Jadi dia sendiri tak alert dengan benda tu. Jadi bila pejabat tanah nak buat tindakan, dia boleh je sebagai agensi kerajaan negeri, dia boleh je membantu Jaiz untuk buat penguasaan. Tapi kita tengoklah Jaiz tu dia proaktif tak, progresif tak, ataupun dia berani untuk ni lah kan buat satu tindakan ke. Tapi kita tengok Jaiz pun dia terlalu lemah. Saya rasa lemah lah untuk buat satu tindakan. Sebab itulah dia sepatutnya dia lah buat tindakan. Kalau tak puas hati, bawa pergi mahkamah sivil kan untuk buat tindakan solusi dia sivil. macam yang kat dengki tu lah. Maknanya komuniti setempat. Komuniti setempat. Saya nak tambah juga satu lagi sebab saya tak habis tadi. Selepas daripada saya pergi jumpa unit tanah kubur dengan ketua unit tanah kubur tu sendiri, hari yang sama, hari tu pun saya tak kerja lah. Untuk pengetahuan semua, saya memang kerja sendiri kan. Jadi saya tak ada apa-apa kepentingan lah dari segi apa-apa. Jadi saya pun pergi sembahyang Jumaat dekat masjid PJS 2. Saya terlupa nama Masjid An-Nur Tak lupa dah nama. Masjid PJS 2. Jadi selepas solat Jumaat, biasalah jawatan AJK masjid ni akan kumpul untuk buat kiraan wang lah, kutipan Jumaat. Jadi saya kat situ menyelit lah bagi saya pun kurang adabnya lah dari situ sebab saya nak cepat pun. Lepas tu saya nak pergi pejabat tanah kan. Balik yang tadi tu nak pergi pejabat tanah. Jadi saya nak cepat benda tu sebab hari Jumaat memang masa singkat untuk kerja kan. 3:30 pukul 4 dah tutup dah pejabat. Jadi saya terus pergi kepada AJK, pergi jumpa Imam Nazir. Dan saya dapat respon yang mana macam dari segi welcoming tu agak kurang lah kan sebab satu kesedaran. Sedangkan yang menggunakan tanah tersebut maksudnya orang-orang masjid. Sama ada PJS 2 ataupun masjid Taman Datuk Arun. Kan? Dan saya baru dapat makluman daripada satu orang follower saya yang beritahu bahawa sebenarnya dalam isu ni Jaiz dan Maiz bergerak melalui jawatan kuasa karya. Kerana Jaiz dan Maiz sendiri memang banyak kerja lah, kita tahulah berapa banyak tanah dia nak kawal untuk satu tempat. Jadi dari segi lapisan bawahnya, jawatan kuasa karya masjid yang bertanggungjawab atas tanah di bawah kelolaan dia, tanah perkuburan kawasan dia, tanah wakaf kawasan dia. Saya boleh bacakan daripada Undang-Undang Negeri Selangor, Peraturan Masjid dan Surau Negeri Selangor 2017. Fungsi jawatan kuasa karya 18/1. Kan, jawatan kuasa karya hendaklah membantu majlis dalam perkara yang berikut. Nombor G, memastikan bahawa tiada kerja pembinaan atau pembangunan dijalankan dalam dalam kawasan tanah perkuburan. Dah terhilang tadi. Dalam kawasan perkuburan. Kalau boleh rujuk kepada undang-undang tadi, memang dinyatakan bahawa fungsi jawatan kuasa daerah untuk mengawal selia tanah di bawah kawalan dia. Kita tak boleh nak harap sepenuhnya pada Jaiz sebab itu satu badan yang besar. Dia ada mungkin beratus hektar lah kan tanah wakaf. Tanah yang digazetkan, tanah wakaf berapa banyak. Jadi kita sebagai rakyat, bagi saya, kita kena berfungsi sebagai rakyat. Siapa yang membentuk kerajaan? Rakyat. Siapa yang dilantik? Mereka, ahli parlimen dan sebagainya ni semua datang daripada rakyat. Jadi kalau rakyat tak berfungsi, bagaimana orang atasan nak berfungsi? Kadang-kadang saya pun tak suka dengan penyataan daripada follower saya sendiri. Kita seolah-olah nak terus serahkan kepada kerajaan, terus serahkan pada penguasa. Aku tak ada kerja, aku tak payah buat kerja, aku takkan disoal oleh Allah. Contohnya itulah, kita minta maaf lah follower saya kan, yang mana komen ni kan, seolah-olah macam tiap-tiap salahkan itu, salahkan ini. Sebenarnya dalam isu benda ni kita kena salahkan diri sendiri je. Saya sebenarnya bersalah dalam hal ni sebab saya tak tahu isu ni daripada sebelum isu Kuil Jekyll. Saya bersalah, saya rasa saya bersalah, dan saya kerana rasa bersalah tu, maka saya all out lah sepanjang beberapa bulan ni. Saya all out. Dan begitu juga kita kena rasa bersalah sebagai jawatan kuasa karya. Bukan jawatan kuasa karya tersebut, yang membentuk jawatan kuasa karya adalah ahli karya yang pergi ke masjid, yang berjumpa dengan AJK. Kenapa tak nyatakan? Kenapa tak suarakan kepada jawatan kuasa karya?
Dan Jawatankuasa Karya mesti tahu sebab kawasan dekat. Takkan tak hantar orang pergi kubur setiap hari, setiap minggu. Kan? Berlaku kematian setiap minggu. Jadi takkanlah tak tahu. Itulah saya punya hujah saya lah. Yalah, so kita pun dah nak sampai ke penghujung ni. So saya ada satu soalan untuk masing-masing lah. Yang pertama kepada Tamim dululah. So Tamim, macam Tamim cakap tadi, Tamim dah aktif buat ni sejak bulan 4 tu hari lah. Nak mendidik orang ramai tentang isu-isu pembinaan rumah ibadat haram, dan macam mana cara-cara atau orang kata prosedur yang sebenarnya, siapa yang kita patut jumpa. So sepanjang Tamim buat ni, sudah tentu dia akan mencetuskan rasa tak puas hati dalam kalangan orang-orang tertentu. So setakat ni pernah terima apa-apa macam ugutan ke, ancaman ke? Setiap minggu lah. Setiap minggu ada? Setiap minggu. Saya musuh saya tak tahu nak cakap lah kan. Saya tak anggap musuh sebenarnya. Okey, minta maaf kata rakan berbangsa India, rakan senegara dengan saya sendiri kan. Banyak kali PM kan, WhatsApp. Dia ada yang dapat nombor saya sekalipun. Kau contohnya lah, saya bagi contoh. Kau hidup lagi ke? Contoh, kau duduk mana? Aku nak jumpa kau. Aku nak tanam kau hidup-hidup. Itu biasalah. Jadi bagi saya, ugutan ni sendiri, saya bukan nak buat musuh dengan dia orang. Isu ni bukan personal tau sebenarnya. Isu ni bukan aku dengan kau. Kau ada masalah dengan aku, tak ada. Binaan tu ada masalah dengan aku. Binaan tu ada masalah dengan negara. Kerana binaan tu sendiri membuatkan keadaan jadi tak harmoni. Berbalik kepada Islam, agama persekutuan, berbalik kepada bilangan tu sendiri. Lokasi, bilangan dan lokasi kita kena perhalusi. Kan? Sebab terlalu banyak lah. Boleh katakan terlalu banyak. Kalau kita lalu kawasan Kelang, Sentul, PJ, saya tak tahulah kan. Sebelum ni saya tak tahu benda tu binaan haram. Saya ingat ke semua dapat kelulusan. Rupanya baru bulan 4 baru tahu semua binaan haram. Data yang kita dapat kan. Jadi ugutan yang saya dapat tu bukan melemahkan saya lah. Malah sebenarnya menguatkan saya. Kan? Sebab tu saya cakap saya tulis dalam Facebook saya, keberanian ni bukan masalah kita tak takut tau. Saya takut sebenarnya. Kan? Bawa kereta takut. Ni tengok kiri kanan. Nak masuk rumah tengok ada orang dalam rumah ni kan. Saya tak ada standby kan. Saya takut. Tapi bagaimana kita melawan ketakutan tu? Kita membuat tindakan walaupun kita takut. Itu ayat dia. Kita membuat tindakan walaupun kita takut. Jadi kepada yang rasa bahawa benda ni personal, jangan bagi saya benda ni tak personal. Saya akan elakkan berkenaan dengan perkauman dan agama. Saya cuba elakkan lah. Tapi disebabkan benda ni berkait dengan agama juga. Sebab saya boleh cakap dia punya one-liner kepada benda ni adalah pencerobohan bertopengkan agama. Jadi terpaksa kita sentuh juga agama. Tapi kita kalau boleh, kita nak elak daripada bercakap benda ni lah. Itu yang dari saya lah. Okay, untuk Tuan Azlan pula. Macam saya cakap tadi, kadang-kadang orang ramai komuniti setempat pun diorang tak tahu. Macam masuk kita lah, kita pun tak tahu binaan ni haram ke, halal ke, atau apa-apa istilah nak gunakan lah kan. So macam mana kita daripada komuniti nak tahu sama ada benda ni ikut undang-undang atau tidak, dan siapa kita nak rujuk, macam mana kita nak tahu binaan tu haram atau tidak, dan proses untuk kita melaporkan benda ni. Okay, macam yang Cik Tamim ada cakap lah pasal koordinat tu kan. Kalau kita tahu koordinat satu tempat tu, bawa je pergi pejabat tanah, kita tanya dia. Kalau tengok tempat tu tak ada lot, jadi kemungkinan tanah tu adalah state land lah. State land, jadi kita boleh bawa pergi pejabat tanah, kita rujuk pada dia sama ada tanah tu, kalau tanah kerajaan, kita boleh terus buat report lah. Dia ada saluran lah. Sekarang ni semua pakai online je kan. Ada saluran portal. Jadi daripada situ nanti ada satu lagi kita cek dari PBT majlis kan, majlis bandara, majlis daerah, bandaraya, boleh semak dekat situ untuk diambil tindakan. Sebab kadang-kadang bila tak ada orang nak buat tindakan, tak bergerak lah. Tu orang setempat tu kita kena berjaga-jaga lah. Jangan biarkan benda tu daripada kecil makin besar. Bila dah besar dah susah nak buat penguasaan. Tu. Bagi saya macam itulah. Kita
orang setempat tu lah. Kita nak harapkan semua orang tak ada. Kan? Macam kalau surau tu, kalau seorang tu azan, dia sembahyang seorang pun, at least orang lain semua tak dapat dosa. Jadi kalau ada seorang di dalam satu kawasan tu yang boleh buat tindakan, insya-Allah benda ni boleh terjaga lah. Baiklah, nampaknya itu saja soalan saya untuk korang berdua untuk kali ini. So terima kasih banyaklah Tuan Azlan, Tamim kerana sudi meluangkan masa dengan PTV Podcast. InsyaAllah kalau ada apa-apa lagi isu berkaitan pencerobohan tanah, mungkin kita boleh jemput dua-dua datang lagi InsyaAllah. Macam especially Tuan Azlan ni, ada banyak lagi isu saya boleh nak terangkan kepada dia. Nanti itu lepas podcast kita cerita. Okay, so itu saja untuk segmen kali ini. Kalau korang pun ada tahu lokasi-lokasi pembinaan rumah ibadat haram, sekali lagi saya cakap, rumah ibadat haram bukan tumpu pada satu agama saja. Semua jenis rumah ibadat haram boleh laporkan juga kepada pihak berkuasa atau nak kongsikan kepada pihak TV Pertiwi. Boleh tinggalkan di ruangan komen kami. Yang penting jangan lupa like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.